juga dia juga yang boleh saman direct. Contoh kalau polis marine tangkap tu tak pakai jaket ke apa dong, kalau dong malas nak transport dia akan tangkap jabat laut transport ke compound direct. So dia orang pejabat laut ni juga dia bertindak dia macam JPK dan juga dekat laut lah. Dia macam JPK dan juga Puspakom. Macam pun ni setiap tahun saya pergi bawa ke pejabat laut mendapatkan permit dan juga insurans. Tengok dia punya perumah ataupun dia punya kabin mesti berwarna hijau cair. Pasal tak bot nelayan ni warna hijau kabin atas dia kan. Atas tu. Okay. Kalau kabin tu warna merah macam tadi yang saya tunjuk mula-mula tu, yang tu bermakna dia daripada Kelantan. Kalau warna kuning, kabin dia daripada Pahang. Macam tu. Johor warna biru. Kalau abang tak ni abang balik Johor pergi tengok. Kalau salah abang Hijau ni hijau. Hijau Terengganu. Kenapa Terengganu warna hijau? Oh dia ikut pas. Bukan sebab pas. Kawasan pas. Okey kak. Macam dekat sebelah depan saya nampak tak tu? Ada kapal warna kuning tu kan? Itu adalah contoh kapal nelayan Terengganu. Jadi pembuat daripada besi harga dia 8 juta ringgit. Kalau perasan kabin atas semua warna hijau cair nampak tak? Dan kapal nelayan nombor 2 tengah buat tu atas darat sana tu yang warna putih bawah merah. Atas ada lain biru. 8 juta. Ni yang warna kuning. Ni 8 juta. Oh ni 8 juta. Tengok zoom. Nelayan. Okey, lepas tu yang ada kapal warna hijau putih, warna orange putih Aisyah, Al-Kafi. Jadi this one actually adalah kapal ataupun feri yang bawa pekerja offshore. Yang inilah kapal offshore. Okey. Ni Al-Kafi chef. Ni Al-Kafi chef ni. Ni depan. Chef. Oh, Al-Kafi ya sama. Dia adalah kapal yang bawa pekerja pergi ke Kelantan Niat. Tapi kat sini ni adalah tempat dia orang parking sahaja dengan selenggara. Masa selenggara tu dia orang akan isi minyak, dia orang akan isi air tawar. Faham tak? Sebab dalam ni dia ada buat macam toilet, ada bilik-bilik sikit. Ini 8 juta ni. Awal Nisha. Kapal nelayan yang warna merah saya tunjuk tadi tu yang dekat. Dia tak jalan. Pasar jalan.